Seorang lelaki dengan mulut penuh dengan tali rami tebal hampir mati lemas, tetapi Orsi yang yakin akan pergi. Nick tiba-tiba melakukan sepakan rumah bulat, bilah berkaki dua, potong tali dari kelangkang dan kerat kerongkong dengan pisau. Pisau ini juga membuatkan Sang Biao di sebalik tabir merasakan perkara yang sama. Tetapi apa yang Sang Biao tidak sangka ialah identiti sebenar Nick sebenarnya adalah seorang putera raja. Sekarang Nick tidak boleh berpura-pura lagi, mengetuai semua tentera dengan hanya satu matlamat, iaitu untuk membunuh dalang di sebalik tabir. Sang Biao, pulihkan isteri awak, diiringi anak panah tebal menutupi langit. Kedua-dua tentera itu juga melancarkan pertarungan terakhir di dalam hutan. Untuk seketika, kedua-dua pihak bertempur sengit, tetapi Nick tidak terlalu melawan. Sebaliknya, dia mengetuai pasukan elit untuk menembusi formasi musuh, pergi terus ke sarang Sang Biao. Tanpa diduga, Sang Biao telah pun mengadakan serangan hendap. Sang Biao mengangkat tangannya, aktifkan sihir, serta-merta mengikat tangan dan kaki Nick. Seterusnya, dia digantung di udara oleh buku berputar berkelajuan tinggi. Nick langsung tidak boleh bergerak. Sang Biao fikir dia lebih berkuasa, tetapi dia akan menamatkan Nick sendiri. Pada saat genting, Lisa mengambil kesempatan itu untuk mendekatkan diri. Pedang menusuk ke pinggang Sang Biao. Nick, yang telah dibebaskan dari sekatannya, melihat ini, angkat pedang pembunuh syaitan, mendominasi serta-merta, bunuh ahli sihir jahat ini sepenuhnya, dan Sang Biao mati. Tentera Orsi juga tumbang. Lisa baru tahu sekarang, bukan sahaja dia akan menjadi ratu masa depan, dan saya mempunyai cinta sejati.